Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat crab ragoon. Menu ni dah famous bertahun lepas sebenarnya, tapi tahun ni baru aku nak buat. Sangat sedap rupanya ya rasa dia. Okay, first korang ambil 250 gram cream cheese. Crab stick tu tambah je sebanyak mana korang nak. 3 sudu QP mayo. And then yang ni optional. Korang boleh tambah sikit Worcestershire sauce yang susah nak pronounce tu. Kalau tak ada tak apa. Okay, lepas tu masukkan 2 sudu kecil minyak bijan ataupun sesame oil. Tambahkan garlic powder. Masukkan hirisan daun bawang. And letakkan garam dengan sebut perasa secukupnya. Lepas tu masukkan black pepper. And then kacau lah. Kalau boleh cream cheese tu dah suhu bilik lah, baru senang nak gaul. And then pergi supermarket, cari kulit wonton ni, letakkan inti dekat tengah, sapukan air dekat sekeliling kulit wonton tu, picit dekat tengah dulu, lepas tu lipat dekat belah kanan bagi dia bentuk bunga macam tu. Lepas tu lipat belah kiri pula. And siap, itu saja. Korang nak buat bentuk lain pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu siap, atas bawah pun dah kemas, dah cantik. And kita ready untuk goreng. So nak goreng ni make sure minyak betul-betul panas. Korang letak kat dalam tu sekejap je, tak sampai seminit dia akan crispy golden brown, boleh angkat. Compare dengan popiah carbonara, menu ni jauh lagi senang, jauh lagi cepat nak buat. After like 10 minutes, 15 minutes pun korang dah boleh makan dah. Tapi yang penting kena cicah dengan Thai sweet sauce ataupun sos cili Thai ni, baru perfect rasa dia. Okay, rasa creamy, rasa manis-manis pedas macam tu, sangatlah sedap. Korang kena try. Rasa dia sangat sedap, rasa creamy cream cheese tu campur dengan manis-manis sweet Thai sauce. Lepas tu korang ada aroma daun bawang sekali kat dalam. Sangat sedap. Okay, boleh try kat rumah nanti. Selamat mencuba.